Korang kena dengar ni. Aku rasa kita dah sampai satu tahap yang kita kena berani hadap isu petisyen ni, tau. Aku sendiri sebenarnya tak suka cara isu ni dibincangkan, baik secara tempatan maupun antarabangsa. Korang tahu tak, berita macam ni sebenarnya boleh memburukkan nama baik Malaysia dan rakyat kita sendiri, tanpa betul-betul menjelaskan betapa mendalam dan kompleksnya isu ni. Pertama sekali, pasal petisyen dekat pautkan kepada change.org tu. Korang kena tahu, struktur petisyen tu semuanya tanpa nama. Siapa yang mulakan? Dia kata aku anak Malaysia. Boleh jadi sesiapa saja, termasuk orang yang bukan rakyat Malaysia. Sebab pautkan kepada change.org ni tidak mengesahkan pengguna mereka. Masa aku rekod video ni, dia kata dah ada 200,000 lebih tanda tangan. Tapi, tanda tangan tu cuma disahkan untuk menunjukkan yang orang yang tanda tangan tu ada email yang sah. Tak ada pun nak sahkan mereka tu rakyat Malaysia ke apa. Jadi secara teknikalnya, kalau aku ada 50 email yang disahkan, aku boleh mengundi sebanyak 50 kali. Korang faham kan maksud aku? Contoh yang baik pula adalah kempen dilarang ponteng parlimen. Yang tu memang orang Malaysia yang buat. Bila dia kumpul tanda tangan, dia minta daripada orang Malaysia, dia orang sahkan dengan nombor kad pengenalan dan ada cara yang betul untuk bawa ke parlimen. Itu cara yang betul. Bahayanya adalah, bila orang luar atau orang awam nampak berapa banyak tanda tangan, mereka terus anggap tu sentimen sebenar rakyat Malaysia terhadap pelarian Rohingya. Andaian ni jadi lebih teruk bila ada kumpulan macam Suhakam yang kata, kalau rakyat Malaysia boleh ambil berat pasal Palestin, kenapa tak boleh ambil berat pasal Rohingya? Sebagai seorang rakyat Malaysia yang juga banyak bercakap pasal perjuangan Palestin, korang kena faham yang kita semua memang menentang genosid. Tak kisahlah dekat Palestin ke, dekat Sudan ke, atau dekat Myanmar ke. Tapi, apa yang kita konsisten tak pernah cakap adalah bawalah orang mereka ke sini. Sebab sebagai seorang rakyat Malaysia, kita pun tahu yang sistem dan kerajaan kita tak ada undang-undang serta struktur yang boleh menyerap semua pelarian ni ke dalam negara kita. Kita sendiri pun tak cukup sumber untuk rakyat kita sendiri, ini kan pula nak selesaikan masalah orang lain. Bila perbualan ni menyebabkan ada naratif seolah-olah rakyat Malaysia ni hipokrit sebab jaga orang Palestin tapi tak jaga orang Rohingya, sebenarnya benda tu sangat tidak adil buat rakyat Malaysia. Aku ingat lagi, masa kemuncak isu Rohingya dulu, orang kita sendiri yang cakap kesian dekat mereka bagi mereka masuk dan berteduh buat masa sekarang. Bila kuasa besar dunia pun tak boleh nak selesaikan isu ni dengan betul, tiba-tiba ia jadi masalah negara kecil macam Malaysia yang kita tak mulakan apa-apa. Kita tak menyebabkan keseluruhan isu dekat Myanmar tu, tapi entah macam mana, ia terpikul dekat bahu kita sebab kita kesiankan orang mereka dan terpaksa tanggungjawab tu. Sebenarnya isu ni sangat mendalam. Kita tak sempat lagi nak bincang kes masa Hari Raya Aidiladha baru-baru ni, apa yang mencetuskan lagi kemarahan orang tempatan. Dan kenapa ada salah faham dekat situ. Tapi dekat sinilah kita kena ambil peluang untuk betul-betul baca dan fahamkan sejarah apa dasar-dasarnya dan macam mana kita nak tangani isu ni untuk jangka masa panjang.